Is it possible? Boleh ke wajah yang dah jatuh, dah tua nak jadi muda semula? It is possible dengan cara yang tak ada pembedahan dan tak susah, dan kos dia sangat berbaloi dengan result yang kita dapat. Sebenarnya wajah seseorang tu berubah disebabkan oleh peta wajah yang dekat dalam ni dah pun berubah. Peta wajah ni dibina daripada cushion collagen yang ada di bawah kulit kita. Dan peta wajah ni sentiasa berubah apabila kita meningkat usia. Sebab berlakunya pengecutan kepada otot-otot wajah yang dinamakan sebagai otot semas. Otot inilah yang memegang wajah. Jadi, kalau nak pulihkan wajah, kita angkat kembali otot semas dan wajah akan kembali awet muda. Bila dia berjumpa dengan saudara mara dia, hampir kita tak kenal dia tu siapa. Kenapa jadi macam tu? Sebab bila perubahan yang teruk ataupun yang serius berlaku kepada wajah seseorang itu akan bertukar. Tetapi apabila kita betulkan balik, dia akan menjadi cantik semula. Jadi, apa kata sertai saya dalam sesi face mapping personal untuk anda dan dapatkan balik peta wajah lama yang cantik yang anda suka tu, dan saya akan bimbing dan bantu anda untuk mendapatkannya dengan kaedah yang mudah dan semula jadi, dan hasilnya anda akan kembali muda seperti dulu. Book sekarang untuk harga promosi kami.